Hai guys, Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni Iwe berada dekat satu kedai ayam goreng crispy lokal. Dekat mana? Semestinya lah dekat Bandar Baru Pasir Putih. So saya berada dekat Sabah Fried Chicken. Hari ni saya nak review kepada korang satu ayam goreng, iaitu kita nak beli satu set ayam goreng hot paling orang kata hot seller dekat sini. Kita nak try set D. Apa ada dalam menu set D tu? Mari kita tengok dalam. Terima kasih. Sama. Okay guys, so hari ni saya nak tunjuk menu set D yang saya beli dekat Sabah Fried Chicken. So, seperti korang dapat dalam menu set D ni, kita ada 3 ketua ayam goreng crispy. Kita ada sekali dengan air. Air ni seawak boleh pilih. Seawak nak pilih air soda, seasi, strawberry. Selain daripada tu, kalau seawak nak tambah add-on seria, seawak boleh pilih air tropicana, lemon tea dan juga coklat. So kita ada juga wedges. Wedges panas-panas fresh. Dan kita ada coleslaw dan juga roti. Jadi ni dalam set D. Dalam set D ni harga dia hanyalah RM20.90. Jadi kat mana korang nak dapatkan ayam goreng yang ala-ala jenama kita boykot tu, korang boleh pergi dekat Sabah Fried Chicken Pasir Putih.